Ui. 2024 lesen. 25. Ni baru udang nama dia. Padu. Mantap geng. Habis berseligat, habis dia tarik. Biru-biru. Mantap. Kena satu jari dia je. Berkandor sangat. Tak banyak sangat tapi boleh lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat petang geng. Okay geng. Hari ni kalau aku dah pakai baju jenggo ni, Kicu punya trik main jenggo lah. So ini lagi aku dekat Pekan, Kampung Gancong, JT Along dan Cikgu Sedi. So ini lagi kita trip nak cari lauk lah. Lauk udang galah. Setelah sekian lama aku tak mancing udang. So ini lagi trip dengan Master je, Master udang dengan Abang Kuyo. So ni owner dia Along. Long, tak Along. Lama tak jumpa Along. So geng, siapa yang nak turun sewa boat dekat sini, boleh contact nombor JT ni, aku letak dekat description ni. So faber kosong pun banyak, faber yang ada enjin pun banyak ni faber yang kosong, yang tu faber yang dah ada enjin lah. Boleh tanya JT berapa sewa dia. So geng, jom lah geng, kita pergi ke spot. Mudah-mudahan lah hari ni kita semua dimurahkan rezeki. Let's go. Dah sampai ni dekat spot pertama. So macam biasa ni, mancing udang ni aku pakai umpan ni je, udang beras. Udang beras Jabar. Oh, ada makan tu. Dah tu. Tak kena lagi. Main ya. Ambil betul-betul lah. Ya. Lama tak mancing udang. Janggal rasa. Pandai ke tak pandai lagi ni. Tak ada pun. Tipu je. Lesen. 2024 lesen. 25. Lama tak dapat udang weh. Aduh. Padahal nak pindah spot je padahal. Tengok ada udang. Pandai payah sangat cabut muka air pun tak pandai. Aduh. Merut makan. Ish, dalam. Betul ni makan. Malas nak kasut-kasut. Cepat mampu ni. Okey, resen kita 2025. Tak ada lagi. Lah
Naik goreng pun sedap. Makan ujung macam makan ini goreng garing. Sedap. Ni ada. Oh, ada barang. Ada barang ni. Lah tu. Lah straight tau. Ambil bawah ni dulu. Udang memang jadi makan dia lah hari ni. Tak ngoteh langsung ni. Besar ni. Pun boleh. Kita bubuh dah Maggi lagi. Boleh dah. Pindah. Macam dah ada. Tuh. Kasar apa? Ya. Baru nampak ada sepi-sepi sikit. Baru nak makan tu. Sampai. Okay. Bahan pun. Baru nak boleh racing. Baru nak boleh racing ke Malang tu. Puas mencari tempat kat mana duduk. Merata hala cari dia. Jauh lah. Apa batu balik. Apa jauh balik. Kasar. Kasar kan. Sepik kuning ni. Botol. Barulah betul udang nama ni. Ni baru udang nama dia. Padu. Mantap geng. Mantap. Kasar. Menekan-dekan. Air laju. Ada pun dia. Mantap geng. Mantap. Aduh. Udang bahan. Tak ada apa. Bahan udang. Mantap. Allah. Aduh, lokah. Itu yang balik kat tong ni. Tengok. Air laju. Apa kena naik atas tu?
Ya. Ha. Padu Alhamdulillah. Lama tak kena karang udang. Macam nak ambil kau. Mantap lah. Cenggu. Bahai. Double strike. Ini tak macam udang pun yo. Udang ke apa? Ikan ke? Habis dah langkau tali merata langkau. Ini tak naik ni. Cam dia duri dalam daging. Apa duri? Duri. Biar dia duduk bawah ni dulu. Harga dah. Padu. Geng. Biru-biru. Mantap. Mantap. Ini. Baru. Dah pun. Aduh. Sabar. Jangan sepik aku. Mantap lah. Buih-buih ya. Dah sawen. Tahan bau weh. Boleh tahan ke bang? Mana? Ui, 600 gram tu. Bawang kuning Sungai Pahang. Mantap ini cabut menantung kat aku ni. Spik kuning. Mantap Ini ada kat makan ni lah. Allah lekat. Alhamdulillah. Ada pun sadar ni. Mantap geng. Habis berseligat, habis tarik. Tangan tu. Double strike pula. Mantap geng ni. Padu. Tu dia. Naik. Mantap. Mantap lah. Aduh. Apa benda ni?
Tak nampak ke tuan ni. Ui. Okay, tahu spesies apa? Baung. Baung kuning. Baung kuning. Ui. Kilo yo. Kilo deh. Mai payah. Nampak. Baung kuning. Allah, sikitnya lah you. Oh, iya ke? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sikitnya. Alhamdulillah. Oh, memang sikit je kena. Oh, 1,5 kilo dia. Tengok Allah, sikitnya kena. Lucu lah. Alhamdulillah. Baung. Ada makan. Strike lah tu. Macam tu. Hei, kau. Tinggal. Okay. Padu. Sepit kuning. So guys, malam boleh tahan ke hasil malam tadi? Cuma video lah, tak banyak yang record. Pagi ni kita sambung lagi. Tengok macam mana. Dah, udang kita. Jom angkat sikit rajuk. Angkat rajuk sikit. Kita tengok hasil malam tadi. Hasil berdua lah. Bukan satu. Bukan seorang. Mantap. Tahan naik atas ni. Sadar tak ada spek. Sadar tak ada spek kan. Spek hilang. Boleh tahan kan. Spek dia tak ada. Orang belakang strike lagi. Dia lagi. Dia baru nak check umpan dia dah strike. Umpan tinggal sebekas je. Tak lama lah ni kita memancing. Bawa 5 bekas. Tinggal sebekas je. Habis sebekas balik lah kita. Padu. Spit kuning. Spit kuning. Banyak saya ni. Dapat. Mantap lah.
Lepas beliau. Aduh. Kena satu jari dia je. Rezeki. Kena kaki satu tu je. Orang belakang double strike kan. Kita tengah bersantai-santai, dia double strike. Cuba angkat dua. Double strike. 2 ekor bahayanya. Okay kan, aku rasa trip memancing kita tamat di sini. Panas kan, tak tahan. Panas. Lagipun udang dah tak berapa nak galak sangat makan. 2-3 tempat pindah tadi tak makan. Panas kan. Terus sekarang ni berteduh sekejap bawah pokok. Kita tengok asing kan, mancing dulu dengan abangku semalam. Kita tengok ikan dulu yo. Ni ikan. Ni dia ikan. Oh, ni padu ni. Padu ikan baung. Ikan baung ada 3 ekor yang besar. 1, 2, 3. 3 ekor baung Sungai Pahang. So udang pun ada kat dalam ni. Yang dah mati aku taruh dalam ni ya. Takut busuk kan. So asing keseluruhan udang kita. Ni dia. Mantap. Cuak. Tengok. Tak ada lah orang kata berkandar sangat. Tak banyak sangat tapi boleh lagi nak buat lauk ni. Nak buat lauk lepas sangat dah ni. Nak jual tak jual lah. Sebab payah cari. Udang payah cari. Kita buat lauk je lah. Nak beli tak beli, mahal. Ada tak saya pada padu pun ada. Ni lah saya ada pada padu. Mana pergi sepit dia, hilang sebelah. Banyak lah. Sepit-sepit biru, udang-udang ranting banyak. Alhamdulillah rezeki. So umpan pun dah nak habis dah tu. So macam tu lah geng, vlog aku kali ni memancing udang bersama abang aku Yui. So macam tu lah geng, vlog kita hari ni. Alhamdulillah rezeki tu, udang banyak tu. Boleh lah buat lauk. So mak aku masak buat mi kari udang galah jadi. So aku ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang selalu support aku. Kepada yang like dan komen, aku ucapkan ribuan terima kasih. So jangan lupa share video aku ni geng, biar lebih meriah channel ni. Ni satu lagi topi hilang geng. Topi aku jatuh dalam sungai. Duduk saya tidur tadi, baring-baring jatuh dalam sungai, makan modal. So kita akan jumpa next vlog geng. Bye bye. Okay, ni dah hasil semua udang kita. Ni dah. Banyak lagi spek-spek biru ni. Mantap. Bang, berapa kilo? Berapa yo? Ngangang 4 kilo. Ngangang 4 kilo. Mantap lah. Udang ni 4 kilo. Baung. 1.7. Mantap.